Hai guys, apa khabar semua? Seperti mana yang korang nampak ni, nampak 1M Nasran kembali dengan stiker pack baru. Macam yang korang nampak ni, aku ada letak stiker aku kat dalam custom aku lipat sendiri. Okay, macam yang korang nampak ni, dia ni adalah stiker transparent yang 3 ni. So dalam ni lain tau. Okay, buka Right. Dia ada 4. Okay, satu 1M Nasran besar. Okay, satu lagi 1M Nasran kecil. Satu sejam patu, ni baru punya. And satu lagi yang logo aku baru, yang stiker logo baru tu. So total ada 4 stiker. Seperti mana yang korang nampak aku dah tak pakai font yang lama tu. Font yang lama tu aku takut ada copyright issue lah. So aku tukar aku punya tulisan ni, font ni, kepada font adalah nama dia. Okay, mesti korang tertanya harga dia berapa? Harga satu stiker pack ni. Okay, harga satu stiker pack yang ini sahaja RM30 aku jual. Okay, RM30 untuk dapat 4 tu lah. Okay, stiker yang aku tunjuk tadi tu, stiker yang ada dalam stiker pack ni, bukan stiker kat luar ni Okay, stiker yang ada kat dalam stiker pack ni, stiker tu dia tak transparent. Dia biasa ni stiker, dia glossy. And dia kalis air. Macam biasa lah korang boleh tampal mana-mana, kat motor ke, kat helmet kan. Okay, 3 stiker ni yang kat luar, bukan dekat dalam stiker pack tadi tu. Okay, aku cakap tadi dia transparent kan. So dia special sikit lah. Dia kalis air, tapi dia kena tampal dekat permukaan yang cerah je. And apa yang special lagi dekat stiker ni, dia tak tinggalkan gam kesan-kesan gam bila kau nak tanggalkan. Nampak tu aku dah tanggal. Dia tak berapa nampak sangat kan. So dia kena tampal dekat permukaan yang cerah. Macam okay, contoh putih ni kan. Nampak aku tampal. Dia nampak. Okay, macam yang aku cakap tadi tu, stiker ni harga dia, yang ini saja stiker pack yang ni saja yang ada 4 stiker tadi tu kan. Harga dia RM30. Kalau korang nak stiker transparent ni, transparent tau, korang kena tambah lagi RM10. So total dia jadi RM40. And korang jangan risau, dia punya delivery charge dia include sekali dalam tu, postage include, jangan risau. So kalau katalah total RM40, RM40 je lah korang kena bayar. And korang akan dapat stiker tu. Oh, sebelah aku terlupa, stiker transparent ni dia limited tau. Aku buat sikit je. So far stiker ni so far pula. Dia kat sini. Okay, kalau korang nak tahu, stiker yang transparent ni, yang 3 ni kan, dia limited tau. Aku buat 10 set je. So siapa cepat dia dapat lah. Alright guys, macam mana nak order stiker ni? Stiker ni macam biasa lah, ada nombor ni. Tengok aku tulis kat bawah ni kan. Nombor ni WhatsApp only tau. Untuk pengetahuan korang, nombor ni bukan nombor aku, nombor member aku yang jaga. Banyak ingat tu nombor aku. Ok lah, sampai situ je. InsyaAllah akan ada banyak stok, jangan risau lah. InsyaAllah cukup. Alright guys, sampai sini je video ni. Thanks for watching. Ciao.